selalunya kita cuba reflect. Kita boleh tengok balik sama ada faktor tu adalah faktor patient, ataupun faktor penggunaan. Yang pertama saya nak panjangkan kepada sini adalah apabila penggunaan tu tidak ada indikasi yang sebenarnya. Jadi kita gunakan antibiotik untuk merawat pesakit yang mungkin ada virus instead of bakteria. Lepas tu dos pula tak sesuai. Jadi yang itu kita kata penggunaan tidak rasional. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada indikasi untuk ambil antibiotik tu. Doktor kata, memang you perlu antibiotik. Tetapi berlaku ketidakpatuhan pula daripada kita punya pesakit. Maknanya, katalah doktor prescribe untuk 5 hari untuk antibiotik, atau 3 hari, atau seminggu contohnya. Tetapi tak ikut. Jadi mungkin dia cut short lah, dia ambil 1 hari atau 2 hari, lepas tu dia berhenti. Ataupun makan selang-seli. Dia jadi doktor sendirilah. Jadi bila macam tu jadi kadang-kadang ada satu lagi konsep adalah berkongsi pula ubat tu dengan ahli keluarga yang lain. Nampak demam lah, awak kongsi dengan saya lah, bahagi pula dengan orang lain. Lepas tu mana ubat-ubat lama tu kadang-kadang cari ada buka peti sejuk, ada pula. Jadi berlaku ketidakpatuhan kat situ. Satu lagi yang kita tengok, yang kita juga bekerjasama lah untuk bahagian agriculture, especially veterinary side, sektor pertanian dan juga sektor haiwan lah, untuk bahagian haiwan. Jadi kadang-kadang vet pun mereka juga menggunakan antibiotik kan. Jadi penggunaan antibiotik secara berlebihan dengan melibatkan haiwan ternakan dan peliharaan, ini juga memberi impak, maknanya menyumbang kepada kerintangan antibiotik. Satu lagi yang kita nak panjangkan mengenai isu persekitaran dan kebersihan. Jadi apabila kita punya patient, yang penting kita kena pemantauan kendiri, kesihatan sendiri. Kita selalu kata hand hygiene. Jadi betapa pentingnya kita nak incorporate dalam semua orang. Maknanya kebersihan tangan ni sangat perlu. Sebab kita tak nak kuman dekat tangan kita ataupun dekat kulit kita ada normal flora. Memang dia duduk dekat situ. Tapi apabila ada macam kecederaan ataupun immune system kita berubah, kita menjadi tak sihat, ataupun bila kita, especially bila kita ada penggunaan antibiotik yang berterusan tanpa indikasi. Jadi kuman tu macam saya cakap lah, konsep dia pandai mutasi genetik, jadilah kuman yang tinggi kerintangan. Jadi kita tak nak, mestilah mencuci tangan, makanan kena masak properly. So kalau makanan tak dimasak dengan sempurna, itu juga menyebabkan bakteria yang lain yang boleh mengganggu, menyebabkan kerintangan pada treatment yang biasa kita bagi. Satu lagi macam saya mention tadi kan, dia sharing antibiotik ataupun dia banyak berlebihan antibiotik dekat dia punya rumah. Lepas tu alamak, tak tahu nak buat macam mana. Ada yang lebih merisaukan tu sampai membuang pembuangan sisa antibiotik. Jadi dalam sinki, tandas, jadi mencemarilah sistem air dan tanah. Jadi ini kita tak nak. Jadi kita kena kenal pasti faktor-faktor ni dan kita kena tackle one by one supaya kita tak dapat, kita tak ada bagi ruang untuk antimicrobial resistance ni berlaku. Bukan sahaja jangka masa pendek tetapi juga dalam jangka masa panjang. Jadi kalau kita dapat satu orang kata antibiotik tu, kalau doktor kata 5 hari, kita kena habiskan 5 hari dan jangan tinggalkan pun lah. Betul. Macam saya kata, kena back to health professional advice. Dan selalu juga kita advise, kalau kita beri rawatan 24 ke 48 jam, kalau nampak tak sihat, so jangan berhenti dekat situ saja. So kena pastikan tanda-tanda yang lain yang mungkin antibiotik sahaja mungkin tak cukup. Jadi maknanya bukan sepanjang masa kita kata tak ada indikasi antibiotik. Nanti orang kata, doktor kata tak payah ambil antibiotik. Tidak. Jadi dia back to health professional advice dan juga pemantauan secara berkala, dan kalau ada keperluan memang kena ada rujukan ke hospital. Jadi kita nak ada health seeking behaviour juga. Walaupun kita kata kerintangan antimikrobial, keperluan antimikrobial, tapi kita nak kita punya rakyat faham, maknanya kena ada health seeking behaviour. Bila you tak sihat, perlu dapatkan pertolongan. Macam tu. So antibiotic is only part of it, right? Tapi lebih kepada secara keseluruhan ataupun lebih kepada pemantauan kendiri.
dan seeking behavior attention lah kan. Dan rupanya dia bukan penggunaan pesakit je, tapi kebersihan tu pun memain peranan juga dalam kerintangan itu. Betul. Itu sangat penting sebab sekarang ni kita punya kuman tu dia pandai bermutasi. So nama pun dah fancy dah. Nak sebut pun payah. Kalau nama dulu kuman ni senang disebut, sekarang dia macam-macam dia punya short form. Contoh kalau saya boleh sebut kat sini macam ESBL, MRO, macam tu, VRE. Ini contoh-contoh kuman yang pandai dia nak bermutasi. Kalau kita biarkan dia, susah lah.